Kita akan sambung dengan pola lagi, tapi pola nombor pula. Okey, kita akan sentuh tentang pola nombor. Okey. So dalam pola nombor ni dia ada beberapa operasi. Operasi yang ada ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey. So kita akan start dengan pola nombor tambah, ataupun pola tambah lah, ataupun addition pattern. Okey. Korang kena biasa juga dengan English, because nanti kalau kata dah masuk menara gading ke apa, biasanya maths dia akan sebut dalam English lah. Okey, tapi ni pola tambah. Pola tambah pola tambah tambah pun nombor lah. Okey, pola tambah, ataupun dalam English dia dipanggil addition pattern. Okey, so contoh dia macam mana? Contoh dia ada nombor satu, pola nombor dia ada macam 1, 4, 7, 10, 13, 16 and so on. Okay, and so on lah. Right, so kita nak tengok pattern dia macam mana pula. Daripada 1 dia boleh jadi 4, lepas tu jadi 7, jadi 10. Apa pattern dia, apa yang membuatkan dia boleh loncat-loncat macam tu? Kenapa, mana pergi 2 dengan 3, mana 1 patut 2, 3 kan, tapi kenapa dia pergi 4, kenapa dia pergi 7 macam tu? So kita nak tahu macam mana cara dia. Nak tahu cara dia ialah cara kita nak tengok pola tu. Nak tahu pola dia apa, kita kena tengok beza. Okay, so step 1, macam mana kita, bila kita tengok nombor ni kan, bila kita tengok nombor ni, pola ni, macam mana kita nak tahu pola? Macam mana kita nak tahu pola dia apa? So jawapan dia ialah kita tengok beza dia. Kita tengok beza dia. Okay, so cara dia ialah contoh kat sini kan, ni 4 dengan 1 ni, 1 dengan 4, 4 dengan 1 ni. So apa yang kita buat ialah sebab kita nak tengok beza. Kalau beza maksudnya apa? Tolak lah. So nak tolak, besar tolak kecil lah kan. So 4 tolak 1 sama dengan 3, betul? Lepas tu kita tengok nombor seterusnya, 7 kita tolakkan pula dengan 4. 7 tolak 4, jawapan dia ialah 3. Okay, so kita tahu dah pola dia ialah apa yang kita tahu. Yang kita tahu ialah bila kita tengok 2 ni, kita tahu polanya ialah apa. Kalau ayat matematik dia, kita tak buat macam ni lah. Kita tulis pola sama dengan tambah 3 setiap kali. Tambah 3 setiap kali. Okay, right. So bila kita teruskan dengan penambahan 3 setiap kali ni, so bila 10 tambah 3 jadi 13, 13 tambah 3 jadi 16, 16 tambah 3 jadi 19, 19 tambah 3 jadi 22 kan, 22 tambah 3 jadi 25 dan seterusnya. Macam tu. So kalau dalam hidup kita, realiti lah, realiti pola ni, pola yang nombor ni dalam hidup kita macam mana? Dalam hidup kita seharian macam mana? Okay, contohnya setiap hari kita belanja RM RM10, mak kita bagi RM10 tu kan. Lepas tu kita makan, kita ambil RM3 ni, kita simpan setiap hari. Setiap hari kita simpan berapa?
RM RM3. Betul? Okay, so hari pertama kita simpan berapa ringgit? RM3 kan? Kita simpan tiap-tiap hari RM3. So hari pertama kita simpan RM3. Okay. Hari kedua kita simpan lagi RM3. Dia jadi berapa? Dia jadi RM6 kan? Lagi hari ketiga kita simpan lagi RM3. Dia jadi RM9. Betul? Tambah 3 lah ni. Hari pertama dia asal kosong, tambah 3 jadi RM3. Lepas tu dah ada RM3 kan? Hari kedua tambah lagi RM3, dia jadi RM6. Hari ketiga RM6 yang sedia ada tu tambah lagi dengan 3, dia jadi RM9. Dan seterusnya lah. So boleh tak kaitkan dengan diri kita? Boleh kan? Dia berkaitan juga dengan hidup kita. Alright, itu adalah pola kalau dia tambah. Pola tambah. Bagaimana pula kalau dia pola tolak? Okay, bagaimana pula kalau dia pola tolak?